Comel lah. Wish, hang ni macam dengan beruk. Kak, ni nak tanya. Kak PKL tu nak jumpa Abang Fahmi yang hari tu ke? Slow sikit. Gemuk dengar. Sebab mulut hang banyak kantoi lah ni. Nasib baik mak sembang dengan aku petang tadi tak kantoi apa-apa. Tak tanya pasal Fahmi tu. Oh, betul lah. Hang ni. Nak kena hang sakit ni. Dak lah. Kak pergi ada kerja lah. Ya kak, muka macam fresh je. Awak dia dah kahwin? Dak mana ada. Habis tu? Hang jangan sibuk boleh tak? Hampir keluar lah. Jangan duk sibuk pasal orang. Ni. Aku nak tanya. Tadi sibuk kan? Ni aku pula nak sibuk. Hang kenal tak artis nama Rin? Oh, Rin yang pelakon Korea tu. Jang Ji Hoon. Bukan Mihun tu, bukan. Ni Rin artis kita ni. Artis Malaysia ni. Tak kenal pun artis Hindu mana tau. Mulut hang dia tahan kot no. Sosok kuku sangat. Tak ada lah. Abang Fahmi lah. Dia kan lah ni guna nama Rin. Kan dia famous lah ni. Kan dia pelawak lah ni. Hang tak kenal? Ya kak, tak tahu pun. Hang ni banyak sangat ni tengok cerita Korea ni. Sebab tu artis Malaysia sekok mah tak kenal. Kak pun dulu duk menghadap TV tengok Korea sampai tak tengok cerita Melayu. Hello. Walaupun aku ni banyak tengok drama Korea. Tapi artis Malaysia aku kenal tau. Hang jangan ni hang kenal? Kenal? Cina Mamun kenal? Kenal? Idris Hasmida tu pun kenal. Tu semua orang kenal dia. Gila tak kenal weh. Yang Rin tu tak kenal sebab tak penting. Baik Huda pi hafal nama ahli kumpulan 17. Hang ni macam-macam Abang Fahmi tu pun guna nama Rin Tak tahulah pula kalau tu dia sebab muka pada daerah. Takut salah orang. Abang Fahmi sekarang ni jadi Rin. Itulah. Tak apalah. Awak sedih tu bunyi? Dah okey. Mana ada sedih? Dah lah hampir tidur lah. Aku penat kot. Tu yang dengar macam sedih. Nak tak sedih mana pun. Yalah. Tapi kau kalau pada dulu kau kawan dengan Abang Fahmi, sekarang ni kau dah jadi bini artis. Hang ni bukan main lah. Nak buat macam mana? Tak ada cik duduk. Tak ada lah. Sasul pula ingat cakap hati tadi. Dia dah tunang lah. Lah, ya kau. Rugilah kau ni. Kalau tak pada dulu kau bercinta dengan dia, sekarang ni kau dah jadi popular, dah glamour, dah hidup senang lenak sekali dengan mak-mak popular. Apa merepek ni? Hang ingat je seorang glamour dalam Malaysia ni. Berapa ramai artis lah. Kalau aku huluk sikit je, mesti dia pemau je lah. Hang tak tahu Syarul Rizwan duk gila kat aku dulu. Kenapa tidur lah? Tak apa, tidur sini ya. Pergilah tidur gemuk tu. Tak mau tidur sini.